Sedap lah tu. Kalau macam tu tu. Ha? Dah. Sedap. Rasa tikus. Ha, ada theme park lah. Digital apa joyful. Ha, ni oh, beratur beratur panjang ah. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam Ukira Travelog. So hari ni hari Ahad, minggu ni long weekend bersempena dengan Deepavali. Untuk travelog kali ni kita nak ke mana? Ke mana Syauki? Kakak? Kita nak pergi Ipoh dengan Penang. So kita akan stay dekat Ipoh 1 malam dengan kita akan pergi Penang untuk 2 malam. Alright. Let's go. Syakil, are you ready? Are you ready, Syakil? Are you ready, Syakil? Daddy, are you ready? Driver kita hari ni. Bawa budak ni. Ni Syakil punya, tengok dia yang pakai. Syauki. Abang Bear. Kambing. Nah, kambing. Sheep. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa di Ipoh. Kita jumpa di Ipoh. Apa ke? Boleh lah. Tak ada, masalahnya serunding tu dah lama gila kat rumah. Tak terusik bawa masuk dalam kereta ni. Boleh pula hadap dia. Tadi dia yang paling sedap. Bahulu pun ada. Alah, bau tu lah. Melayan perasaan ke? Kat belakang tu. Okay korang, perjalanan kita ke Ipoh kali ni kita takkan berhenti mana-mana. Jadi kita gerak dari rumah dalam pukul 10. So dijangkakan sampai Ipoh pukul apa jadi? Pukul 12. So sampai pukul 12 kita akan terus lunch dekat sana. Tadi kita orang sebelum keluar, kita orang dah breakfast siap-siap dekat rumah. So now tak adalah nak berhenti-berhenti dah. Kita terus je sampai Ipoh pukul 12 akan lunch dekat sana. Okay. Isi petrol. Cakap sikit Syakil. Ha? Say mama. Say mama. Mami lah. Say mami. Say hi. Say hi to the camera. Hi. Cepat say hi. Hello. Hello everyone. Syakil nak pergi mana? Syakil nak pergi Ipoh. Bahulu pula guys. Dia makan bahulu pula. La. Ha. Wa. Cepatlah Syakil, cepat. Pagi-pagi. Okey korang, kita dah sampai. Sekarang ni dah pukul 12, seperti 12.20.
Okay, kita dah sampai dekat Auntie Ross Kitchen di Ipoh. Alright, dia makanan macam Chinese hawker style punya food. Muslim punya lah, Chinese Muslim. So kita try tengok makan apa yang menarik. Ya, dia punya menu tu macam wonton mee. Ada dimsum juga kot. Selalu kita datang makan kat Canning kan. Kali ni kita try sini pula. Canning tu macam dah biasa sangat. Ni korang tunjuk ni menu dia. Menu dia tengok. Dia ada nasi ayam. Menu dia korang boleh tengok lah. Kita share antara menu-menu dia. So kita orang tadi order wonton mee, order mee tikus ni, mee tikus. Lepas tu kita orang order wonton goreng. Lepas tu kita orang order ni fried prawn dumpling, crab meat. Ni dia punya jenis-jenis pau dia lah. Pau dia tu yang kakak order buttermilk, chicken buttermilk, sweet and sour chicken. So air dia macam biasa je. Harga dia murah sikit lah. Harga dia murah sikit lah kalau compare dengan Canning kan. Kalau compare dengan Canning tu harga dia macam murah lagi, murah sikit. Sasa makan apa? Sasa dia makan ni nasi arak daging mendi daripada Likat Mulu. Dia dah 10 bulan dia dah boleh makan yang butir. Butir. Orang makan Chinese food, dia makan Arab food. Orang makan Chinese food, dia makan Arab food. Syauqi punya nasi lemon nasi chicken sweet sour chicken menarik cuba rasa sedap tak nasi sweet sour chicken. Kita sesama. Memang nasi kot. Sedap. Ya. Sedap lah tu. Kalau macam tu ha? Sedap, approve. Lepas tu ni apa? Prawn dumpling. Prawn dumpling. Sabar, panah. Kejap. Okay, Mami try rasa lemon pula. Chicken sweet sour rice. Bismillah. Sedap. Sedap. Ni Mami order mee tikus. Mee tikus. Rasa tikus. Ni kicap. Kicap betul? Ya, ni kicap. Dah macam ni? Dia punya tikus ni macam cakap kau rasa. Tengok medium. What kind of sauce?
Tapi semua orang ada mami kira. Kalau orang ada nasi ni memang dah nasi. Sayang. Dia biasa. Ada kat tempat lain yang tak apa. Yang susah pun sedap. Okey lah, macam tengok okey je, biasa je. Okay, kakak try. Ha? Enak. Okay, dia punya mi wonton ayam. Sudah dia sedap kan? Biasa je. Biasa je lah. Biasa je. Ni dah habis dah. Tu ada wonton juga. Wonton ni pun biasa je, macam dekat apa? Chicken rice shop kan. Okay, kita orang dah habis makan. Okey lah. Makanan dia tadi ada yang sedap, ada yang average je, biasa je. Tapi boleh lah, siapa yang datang kat Ipoh selain daripada Canning Dim Sum dah biasa kan, boleh try datang sini, a cheaper price daripada Canning. Okay, sekarang kita nak pergi check in, nak try. Sebab sekarang baru pukul 1:30. Kita orang tak nak pergi ke mana-mana sebab panas dan budak ini pun dah macam meragam nak tidur. So kita orang nak terus ke guest house yang kita orang book untuk malam ni. Nak try tengok kalau boleh dapat early check in ataupun tak. Okay, see you. Okay, kita dah sampai on our first hotel. Kita duduk sini je malam ni, Shamrock Guest House. Okay, dia nak check in dia dekat belah sana. Tadi dah check in dah. Kita dah dapat dah kunci. Ni kunci. Oh, kunci. Kunci dah dapat. Dia macam rumah kedai je. Dia tepi-tepi macam rumah kedai je. So, kedai Cina, kedai makan Cina malam kau buka. Okay, stroller tak payahlah dulu kot. Tapi masalahnya guest house ni kita kena memanjat tangga. Kita kena naik tangga. Okay, naik tangga. Kita punya bilik on the first floor. Boleh lalu sini boleh. So tadi masa check in ikut pintu depan dia. Dia walaupun macam rumah kedai je, tapi dah naik atas ni. Cantik korang. Dia punya bilik-bilik, pintu bilik-bilik ni cantik lah. Tak adalah nampak macam rumah tumpangan sangat. Island. We are in Ireland right now. Tiba. Nah, kunci. Mana? Tu, bilik nombor 3. Ni? Yes. So, sebenarnya cantik juga kan? Kakak, kunci kakak. Use the key kakak. Ayoyo. Use the key lah. Busing 2 kali. Okay, masuk-masuk.
Kan? Jadi tengok dia punya ni. Wah, dia mesti banyak travel ni. Dublin. Dia punya collection. Ireland. Dia pernah duduk Ireland kot owner ni dulu. Sebab macam tengok dia punya collection dia. Collection gambar dia, tengok Ireland kat sini. Ni kakak, kunci tu buka ni. Saya guna ni. Ya, situ. Itu untuk dia punya elektrik. Ini. Yes, insert. No. That one. Aduh. Tekan sikit. Bukalah lampu semua. Ayoyo. Kadang-kadang ni semua sebab selalu mami dengan daddy yang buat. Okay. Tadi lah benda yang cocok tu untuk buka elektrik yang dia pergi. Bukan kunci. Cakap kenapa tak boleh masuk pun? Dia pergi malah tak boleh masuk. Tak muat. Jangan sasar. Sebab itu bukan kuncinya. Warna kat dalam tu. Nah, view pokok. Kejap. Kita nak kena letak budak ni dulu. Baru boleh buat room tour. Orang main dari sini. Okay. Kita dah letak budak tu. Baru senang sikit nak buat room tour. So tadi masuk. Okay, ni bilik dia. Ada bagi apa ni, hair dryer. Ada hair dryer. Adalah towel 4. Ada safe box. Ada. Okay, ni wardrobe dia. Okay, this is the toilet. Toilet dia. Okay lah, bersih lah. Kalau dia bukanlah macam yang kita ingat macam rumah tumpangan kan. Sini lah. So bilik kita is 2 queen bed. Aduh, sakit. 2 queen bed. Dah busuk. Syakir berak ke? Syakir yayak? Syakir yayak? 2 queen bed. Bolehlah mami, daddy, Syakir satu katil, kakak dengan Syauki. Tak lah, Syakir nanti tepi tu. Syauki tidur tepi. Sakit. Tapi bilik dia macam belaga bontot sikit nampak. Kakak, Syakir, mami situ. Dia ada Shamrock Garden. Ya, dia ada banyak Shamrock. Cinawan ni. Kita tengok view sikit. Pokok je. View dia kat luar. Jadi yang itu yang ni. Okay lah, dia macam atas rumah kedai. Ala-ala rumah tumpangan gitu. Tapi okey lah, rumah tumpangan yang high end sikit. Harga bilik ni 150 je untuk bilik kita orang ni. 150. Kita book through Agoda. Apa Syakir? Okay, sekarang ni pukul 5.30. Kita nak keluar pergi dinner, early dinner. Kita nak dinner dekat Ipoh Night Market, kedai yang viral tom yum tu, Niase gelap tiba-tiba kat sini. Niase tom yum. Kita nak makan dekat situ. Hari ni tadi hujan. Tengok jalan hujan. So ni dah reda lah sikit. Tadi hujan lebat masa kita orang dekat hotel tu. Hujan lebat. So nasib baik hujan dah reda. So bolehlah kita keluar pergi makan. Jom. Ibu jawab lagi. Oh, Jesse. Oh. Ni tambah ni. Night market ni downtown. Shidut. Apa ni? Night market ni dia macam pasal Uptown. pagi. Macam pasal pagi yang dia tu lah. Lagi dia uptown. Jadi Memang dia uptown, mana banyak uptown Ipoh. tambah apa ni, tambah Virgin View. Apa tu Mami baru keluar. Snapdragon juga tapi design baru sikit. Kalau tak boleh beli orinya. Tak dapat sekali je lah. Ori ni. Kalau dia pergi Manchester lagi pun tak boleh dah yang ori. Kenapa?
Payah kau. Dia belikan Shopee ni baju 80 pound baik dia beli tengok bola. Ni sekali dia pergi kalau kena dengan match MU dia tengok bola. Bawa lah saya. Masa dalam lagi. Sakit muat. Masa dalam dia minta dia punya bag. Saya pun muat. Saya tak berat pun, berat saya tu. Muat lah. Apalah dek abang tu bobek-bobek. Grand Daddy, Raja Kunyit. Abang tu duduk. Okey, kita dah sampai Lepas tu dekat dia Ipoh tak tahu. Night Market. Apa dia? Okey. Apa dia? Ni family dia. Banyak sangat kan? Sebab terlalu banyak aktiviti. Dia break dengan Mega ni. Nak jalan dekat hijau. Mereka betul ni. Jom. Ni penuhi ranjau. Dekat situ ada. Jom tengok tu apa tu? nak main. Theme park. Google ni. Macam ada theme park lah. Meriah. Meriah tapi theme park dia. Memang tak ada. Ada theme park lah. Digital apa Joyful Dreamland. Tapi macam baru lepas hujan kot. So macam tak ada orang main yang ni. Sebab baru lepas hujan. Jom kita tengok je. Dia nak ah. Ya. Tak pergi main je lah. Ni tak kan. Nanti mesti dia macam buka kan. Video. 3 video, 3 series dulu. Ni sebab hujan kot kan. Satu tak ada orang main kan. Saja kita nak tengok je harga dia berapa. Mahal. Tapi dia tak bagi. Harga dia Macam. ha? Macam RM38. dia macam-macam. Tak, kalau main-main yang macam ni okey lah. Yang ni okey lah. Kalau yang Tinggi tu takut lah. takut sebab dia Pacak kan. dia macam playground lah. Permainan keseronokan tanpa elektrik. Dalam ni permainan keseronokan tanpa elektrik kot. Yang permainan kawalan elektrik ni yang dekat sini kot. Yang luar ni permainan apa, electric adventure. Dalam non-elektrik. Dalam non-elektrik. Jom kita tengok apa. Dia macam slide. Dia macam ada slide budak-budak. Menarik lah, menarik. Harga dia RM38 satu orang, RM68 dua orang, RM128 empat orang. Mahal gila. Tak payah. Awak dah besar. Awak dah besar pun nak main slide tu, alah tak adventure pun. Teringin ke? Kan sampai orang nak main. Tak. Main. Tak main. Kakak tak nak main kat sini. Dia nak main. Tak. Dia nak main kat Penang. Memang boleh. Kakak teringin nak pergi escape Penang, tapi belum masanya lagi lah. Tunggulah. Sikit aja. Jom lah. Sabar. Kita hari Besok lah. Dah selesai. Okay, sekarang kita nak Sakit Mali. Tengok. kita nak pergi Nak. tempat makan. Nak jatuh teknik sini. Cari Niase Tom Yum. Kau lang gantung. Okay, ni tempat makan dia. Tapi kita nak cari Nias ke Niase ke, tak tahulah apa sebutan yang betul. Kita nak cari itulah Niase Tom Yum. Tapi banyak je makanan lain kat sini. Ada kerang bakar, seafood rebus, oyster, seasoning, clay pot.
Ada basking. Meriah lah. Sebab ni hari Ahad Ahad, long weekend. Meriah lah kawasan ni. Where is Niase? Ni korang yang orang makan ni semua Nias lah ni. Diorang kata kalau Nias ni kadang-kadang kena beratur panjang. Kita tengok harap-harap tak adalah beratur panjang. Ni Nias. Oh, beratur beratur panjang ke? Ha? Mana? Beratur ni. Nias. Beratur ni. Beratur. Sini dekat Medan Selera ni yang viralnya memang Nias lah. Okay, this is what kita order. Nasi kaumok. Mami dengan daddy makan nasi kaumok. Nasi kaumok ni comes with salad tau. Tengok dia punya packaging salad dia. Not bad lah. Lepas tu harga pun mahal sikit. Lepas tu kakak dengan Syauqi makan nasi putih and tom yum. Tinggal telur telur omelette shrimp tak dapat lagi. Okay, kita makan dulu. Review later guys. Ini budak Enggak mau. Alright, Pak Syauqi makan dulu guys. Jaga budak tu. Tolong jaga budak tu. Nanti kadang shrimp omelette sampai kita record lagi shrimp omelette. Oh, ada tu dah. Ada sawi. Mam dulu guys. Okay, omelette kita dah sampai. See the omelette. Crunchy shrimp omelette. Crunchy shrimp omelette. So tengok nasi kaumok dia. Dia datang dengan ada bawang goreng. Dia bagi tadi dalam paket macam ni, dah buka. Tu ni dia punya sambal-sambal untuk makan dengan nasi kaumok. Ayam dia besar gila. Tak tahu kenapa dapat extra satu ni. Sepatutnya satu thigh ni, whole leg ni, satu whole leg. Tapi mami punya dapat extra. Daddy punya satu je whole leg. Ujung ni kecil kot. With the salad. Alright, makan dulu. Ada lagi satu lengat pisang tak sampai lagi. Sekarang kita tunjuk pula lengat pisang dia. Sedap. Sedap. Kakak memang favourite dia lah, tom yum. Okay korang, lengat pisang dia dah sampai korang. So cantik. Dia lengat. Ya Allah, nak makan pun macam sayangnya. Patutlah mahir. Ada gold-gold kat situ Betul ada pun gold. Cantik. Patutlah lama. Rupa dah cantik. Kita try rasa nanti. Sedap ke tak? Belikan dia kasut. Dia pakai shoes. Kita tak ada satu, dua. Dari sebelah tak masuk. Belikan dia shoes. Dari sebelah tak masuk. Tapi jalan tak pandai lagi. Soon. Naik. Sikit lagi nak pandai jalan. Sikit lagi kita dah gemuk. Style. Dah boleh. Tapi nanti dah ada kaki lagi lah, penat nak kerja ni. Macam ni Syakir, do you like it? Jangan nak masuk mulut pula. Syakir, Tadi boleh. dia rasa pelik kaki dia ada kasut. Dah jom Ya, lah. kena biasakan dia. Jom. Yelah. Lepas tu dia rasa pelik. Syakir, dia rasa pelik kaki dia ada kasut. Dah jom tak selesa. Nanti kan dia tak biasa. Tak pakai kasut sikit. Ya tu. Sini ada banyak lah jual. Sini ada gentlewoman. Tak payah pergi Bangkok. Kenapa dia nak cabut ke? Masuk mulut. Kapibara, kakak. Kan tak ada kapibara. Dia semua dia nak. Okay, yang ni yang park tadi tu, suasana malam. Cantik lah. Menarik lah kalau ada budak-budak. Tapi
Anak-anak sis sudah dua orang ni sudah budak besar. Tinggal seorang tu pun budak kecil sangat lagi. So tak sesuai lah nak masuk sangat kot. Macam krik-krik je kan kalau kakak masuk kan. Sangat dah. Kalau kakak yang main macam krik-krik kan kakak kan. Budak-budak bawah berapa tahun lah? 7. Bawah 10 tahun lah. Budak tadika. Okey lah, darjah 1, darjah 2, darjah 3 okey lagi lah. Ini sudah budak dewasa dah ni. Boleh masuk situ? Boleh. Ni ada tempat main macam korek-korek pasir. Boleh pergi pasir. Budak ni belum masanya lagi. Sabar. Lepas tunggu besar sikit lagi. Tapi menarik dekat sana tadi, dekat belah sana tadi tu ada macam bubble party kan. Dia sembuh foam. Lencik. Foam macam foam. Lencik budak-budak main. Dia banyak slide je, tapi slide dia macam best juga nampak. Untuk budak-budak kecil. Untuk budak apa Syauki? Bocah. Budak bocah. Apa? Bocah banget. Untuk bocah. Kamu bukan bocah. Kamu dah tak bocah. Kamu dah tak bocah. So meriah dekat Ipoh Night Market. Itu semua permainan budak-budak bocah saja. Belau ni. Ni budak ni terpengaruh sangat, banyak sangat tengok YouTube Indon. Budak ni. Ya, dia kata bocah tapi dia kalau boleh dia Dia cakap bocah tapi kalau dia dapat masuk tu seronok juga tu. Kebocahan dia akan keluar lah kalau dapat masuk tu. Cakap lagi. Okay, kita dah sampai bilik. Review untuk makan dekat Niasser tadi. Okay lah, sedap. Portion banyak. So kalau siapa yang nak makan kat situ yang jenis yang tak makan banyak sangat, better ambil one portion tu untuk share 2 orang. Sebab kita orang ambil seorang 1 portion tak habis. Banyak. So macam harga dia pun memang berbaloi lah dengan portion tu. So macam better kalau yang jenis tak makan banyak, ambil 1 portion tu share 2 orang. Tom yum dia okey, sedap. Nasi kawak dia pun sedap. Ayam dia tu crunchy. Dia punya yang paling I suka sekali is dia punya lengat pisang. Budak ni melasak lah dalam bilik ni, ya Allah. Hai. Bilik So, kecil. Budak mana ni? Lengat pisang dia sedap. Memang harga dia mahal sikit. Mula tengok nak order tu macam mahal, RM23 satu bekas tu. Tapi lagi busuk tu. berapa? 27. Siapa punya stocking? Saya. Syaki. Kakak mami kan kakak punya tak ada gambar bear. Ni yang Cik An bagi lah. Oh, yang dapat masa family day. Yes. Cik Aan bagi. Okey. Lengat pisang ni sedap. Paling suka sebab rasa dia macam sangat-sangat unik. Macam tak pernah rasa sebelum ni. So kalau pergi dekat Niasser tu, lengat pisang dia memang korang must try lengat pisang dia. Lepas tu apa? Lepas tu kalau plannya kita orang lepas daripada makan dekat Niasser tu, sebab kita orang early dinner. So ingat lepas makan kat Niasser tu kita orang nak tapau Mika Pizza sebab malam ni diorang nak tengok bola MU. Kenapa tak beli MU? Malam ni MU lawan apa? Liverpool. So dia nak tengok MU lawan Liverpool malam ni pukul 11.30. My rival, yes. So ingat nak tapau lah Mika Pizza. Sekejap kita tunjuk Daddy, MU. Mana baju MU, tunjuk depan. Jadi dengan ni, jadi technician pasal ni. So dia nak nak tapau Mika Pizza lah. Tapi kita orang dah kenyang sangat makan dekat Niasser tadi tu. So kita orang tak order, tak belilah, tak tapau Mika Pizza tu. Next time lah. Next time datang lagi Ipoh, kita rasa ni Mika Pizza pula.
Okay, so that's all for today. Syauqi? Penghabisan tu tak sedap apa-apa pun. Dia memang tak reti makan. So, pada dia yang sedap apa? French fries, nugget, apa lagi? Maggi. Itulah yang sedap untuk dia. Ready? Okay, so let's end the vlog here. Budak ni dah melasak. Bye. Kita jumpa esok on the next vlog. Bagi budak-budak Kita jumpa esok untuk next vlog. Okay? Bye. Bye. Bye, Syakir. Bye. Bye. Syakir. Bye. Syakir. Bye. Bye. See you tomorrow.